Ada kan? Sudah kuasa kembali. Oh, kembali lagi kan ya? Okay, so untuk kita teruskan, semua dah hantar. Tapi saya rasa masih sebelum kita dah lihat tadi macam ada sedikit confusion. So, kita lagi kat sini. Okay, so kita masuk semula sebagai peranan guru beasiswa. Okay, sebagai peranan guru beasiswa. Okay, so untuk peranan guru beasiswa, kita klik semula pada senarai permohonan, senarai permohonan. Okay, so tadi saya beritahu, so tuan-tuan nak pastikan yang senarai permohonan tuan-tuan dah hantar. So make sure dekat senarai sini ada satu senarai lah. So satu senarai, tapi mungkin ada tuan-tuan yang dah hantar lebih daripada satu kali. Kan? Okay, sebenarnya kalau ikut sistem, so kalau dalam tempoh, memang sistem benarkan tuan-tuan hantar lebih daripada satu kali. Cumanya saya tak galakkan untuk tuan-tuan hantar banyak kali. So render tuan-tuan kumpulkan semua, sebab selalunya decision mesyuarat tu adalah mesyuarat. So kalau boleh, bila semua yang selesai dalam satu mesyuarat, untuk hantar sekali sahaja. Okay, sebab tu tadi saya dah beritahu kata dah sekolah tuan-tuan memang murid yang ramai. So tuan-tuan perlukan lebih daripada seorang guru beasiswa untuk mengajar. So boleh lantik lebih daripada seorang guru. Cumanya jangan lambatlah untuk berlantikkan tu. So minta PGP untuk lantik dan bagi peranan. So tuan-tuan jangan bagi ID tuan-tuan untuk cikgu tu buat. Sebabnya kita akan simpan, kita akan rekod nama guru mana yang kemas kita. So nanti kalau salah, kalau bagi ID orang, bagi ID cikgu atau cikgu lain, kalau salah nanti atas salah nama cikgu. So jadinya sistem benarkan untuk lebih daripada seorang guru untuk satu peranan. Tak ada masalah. So dia akan guna ID masing-masing untuk memastikan pada orang tiga. Okay, contohnya bila dah masing-masing kelas ini, contohlah tingkatan 1 cikgu A, tingkatan 2 cikgu B. Okay, bila nak hantar tu, so jangan dihantar A hantar lain, B hantar lain. So elok-eloknya hantar sekali sahaja. So lantik seorang sahaja untuk tekan butang hantar tu. Sebabnya nanti dekat JPN nanti JPN akan nampak banyak permohonan. So confuse pula JPN nanti kenapa ada banyak permohonan. Masa nak nak disemak kan. So dia akan jadi banyaklah. So jadi saya sarankan hantar ke kumpul dulu semua, ada 10 orang bagi hantar. Okay, so itu kaedah dia lah. Okay, kalau dia telah hantar, so pastikan senarai yang itu statusnya dalam proses. Bila permohonan DKP dalam proses, maksudnya permohonan tuan-tuan tadi dah berjaya dihantar dan sedang berada di rapor JPN untuk semakkan. Okay, so untuk PKP kita tak lalu PGP, kita tak lalu PPD. So dari tuan-tuan, dari guru beasiswa hantar terus kepada JPN.